Nampak macam terapung masjid ni kan? Berada di muara Sungai Perak, masjid ini sentiasa memukau setiap jemaah yang berkunjung. Masjid ini jadi antara mercu tanda yang cukup dikenali kalau orang datang ke Bagan Datuk. Masjid Tuminah Hamidi, Bagan Datuk. Abang Dato' cari skuter nama Amy. Amy, boleh? Kita ada belanja. Masjid Tuminah Hamidi ni memang nampak moden, kemas dan sangat tenang suasananya. Masjid sebenarnya bukan sekadar tempat ibadah. Di sinilah orang berkumpul, berjumpa kawan-kawan dan kadang-kadang berehat sebentar dari kesibukan dunia. Okey, ni kali pertama saya sampai sini. Okey, kalau kita tengokkan fenomena dia, memang teringatkan macam vibe-vibe masjid dekat Timur Tengah. Indah betul. Bila sampai je dekat sini, benda pertama yang memang tarik perhatian mestilah reka bentuk masjid ni. Kita masuk ke dalam pula. Suasana dia memang lain sikit. Ruang solat yang luas, pencahayaan lembut, memang rasa tenang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Kadang-kadang, tempat macam ni lah orang datang bukan je untuk solat, tapi juga untuk cari ketenangan daripada kesibukan hidup. Jom kita sembang sekejap dengan Ustaz Azri bin Muhammad Nazli. Di Masjid Tuminah Hamidi yang mana mula beroperasi ataupun mula diwujudkan pada tahun 2017, yang mana dicetuskan idea daripada TPM kita, Datuk Seri Diraja Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, yang menggunakan dana daripada Yayasan Al-Falah membiayai pembinaan masjid ini. Jadi siap sepenuhnya pada tahun 2023 dan juga dirasmikan oleh Sultan Nazrin ataupun Sultan Negeri Perak ini. Sebenarnya tujuan di muara ni ataupun tebing sungai ni adalah untuk menarik ataupun orang kata menjadi satu tempat, dalam bahasa kita ni, estetik. Okey. Supaya bila pengunjung datang, bukan semata-mata nak datang ke masjid, dia pun nak healing juga. Nak cari ketenangan. Sebab apa? Bila datang, boleh tengok sikit ada sungai, ada laut dan sebagainya. Kalau kita lihatlah di sekeliling masjid ni, penulisan khat ataupun mozaik-mozaik yang ada di dinding ni rekaan daripada Yayasan Restum. Cetusannya pada tahun 2020 dan juga lebih kepada tumbuhan. Kalau kita lihatlah di lampu yang besar ni, ia merupakan satu tanda ataupun daripada tumbuhan manggis dan juga sawit atau pokok sawit lah, dan juga bunga daripada bunga kelapa. Dan juga kalau kita lihat di kubah ataupun di tempat mihrab lah, ataupun orang kata di tempat pembaca khutbah, diletakkan tekapan ataupun batik-batik Indonesia. Kalau kita perasan, masjid ni tepi tebing sungai ataupun tepi muara Sungai Perak. Okey, antara aktiviti menarik kalau nak tengok waktu malam, akan ada remaja-remaja akan duduk di sekeliling tepi masjid ni memancing. Mancing. Okey. Bila memancing ni, saya sendirilah selalunya ataupun imam-imam yang bertugas dia akan turun tanya, dapat ikan tak? Ikan apa? Ada juga kita pun ada dalam perancangan nak buat program, selalunya kita buat program e-sport kan, game dan sebagainya. Itu pun program yang bagus. Tapi dalam cadangan kami nak buat program memancing peringkat masjid. Kita tengok spot memancing dekat Masjid Tuminah Hamidi. Nampak
Jarang ada masjid yang ada pot mancing. Jom. Doa lah banyak-banyak. Merupakan tempat mancing waktu malam-malam untuk remaja, dewasa, tak kira lah umur dan sebagainya. Sebenarnya malam kat sini penuh lah. Daripada hujung sampailah ke sana. Biasa dapat ikan apa Ustaz kat Kat sini? sini selalunya ikan sembilang. 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 Yang orang buat kari. Orang masak pedas tu. Kemudian ada udang galah. Masjid Tuminah Hamidi ni jadi satu tempat yang menghubungkan masyarakat setempat dengan cara yang sangat sederhana tapi penuh makna. Permulaan untuk kita berubah ataupun kita tenang tak lain tak bukan masjid. Dan juga bulan Ramadan ni lah tempat yang kita nak makin dekat dengan Allah. Sebab apa? Bulan Ramadan ni kalau yang kerja pukul 8.05 akan balik awal sikit, pukul 4.30 ataupun pukul 4. Yang kerja di mana-mana pun dia akan kurangkan waktu habis kerja tu. Jadi kita cari peluang, maksudnya pada bulan Ramadan ni cara untuk kita nak mengimarahkan adalah dengan kita cari apa yang kita suka pada bulan Ramadan tu. Maksudnya apa dia? Ada setengah orang dia suka bulan Ramadan baca Quran. Maka dia baca Quran. Sebab hobi ataupun minat kita berbeza-beza. Ada orang suka sembahyang tarawih bulan Ramadan. Ada orang dia tak boleh nak baca Quran, tak boleh nak tarawih. Dia ada duit banyak, dia sedekah. Ada orang duit tak banyak, tapi dia mampu buat apa-apa perkara yang bermanfaat. Contohnya, memberi buka anak yatim atau memberi buka masyarakat dengan sebiji kurma. Itulah kelebihan-kelebihan bulan Ramadan yang kita perlu kejar. Di muara sungai yang tenang ini, berdirinya masjid mengingatkan kita bahawa setenang mana pun dunia, hati akan selalu kembali berserah dan menemukan kekuatan kepada Maha Pencipta.